Kakak, Mami nak tunjuk kalau budak-budak yang tak dengar cakap mak dia, apa yang dia akan jadi. Tunggu. Nampak tu? Ush. Kecil. Ini tahu sebab apa? Bila mak dia cakap, dia tak nak dengar. Mak dia panggil, dia buat tak dengar dia. Lama-lama Allah hilangkan telinga dia. Lepas tu Allah bagi dia jadi macam ni. Biar dia langsung tak boleh bergerak. Dah mak dia panggil tak nak dengar. Nampak tu, telinga dia dah tak ada. Kepala dia dah leper. Sebab apa? Otak dia dah tak ada dah. Tengok. Terkejut aku muka. Terkejut muka dia. Ui, Mama janganlah. Terkejut kakak. Kau terkejut sangat. Janganlah terkejut. Terkejut.